Salam sejahtera, selamat datang ke Stadium Hanjebat Melaka untuk kami siarkan perlawanan Liga A1 Semi Pro MBSB Bank Championship 2024-2025 bagi perlawanan minggu ke-14. Malam ini perlawanan di antara Melaka FC yang akan berhadapan dengan Bunga Raya Damansara FC. Jadi sebentar lagi kita akan lihatkan pemain kedua-dua pasukan yang akan diiringi masuk ke padang sebelum perlawanan dimulakan, diiringi oleh pegawai perlawanan bagi malam ini. Jadi sebentar saja sekarang kita akan lihatkan kesebelasan utama yang akan digunakan oleh jurulatih Melaka FC, iaitu K. Devon, di mana Amiro dikekalkan sebagai penjaga gol. Jadi Zulhairi Khairul Hafiz, Haziq Nasir Basarudin yang juga kekal sebagai kapten, Durkeshwaran Fikri, Nizaruddin Fusaini, pemain import mereka bersama Azim Rahim yang akan ditugaskan untuk mendapatkan gol di dalam perlawanan ini. Dan pemain simpanan bagi Melaka FC adalah Muhammad Firdaus, Muhammad Zulkifli, Jeremy Lim, Muhammad Fakrullah, Roziat, Ahmad Salihin, Muhammad Lukmanul Hakim, Tanush dan juga Muhammad Fahmi. Manakala kesebelasan utama bagi pasukan Bunga Raya Damansara FC adalah Sativel, Kanan Tamil, Prabhakaran sebagai kapten, Khair, Ryan, Matias, Ignacio juga pemain import untuk Bunga Raya, Kugan, Sunil dan juga Kogiles Warren. Manakala pemain simpanan bagi pasukan Bunga Raya Damansara FC untuk malam ini adalah K. Gurusami, Syafiq, Ilham, Taha, Tivandran, Daniel, Devakumaran, Aris Farid yang diberikan amanah oleh jurulatih bagi Bunga Raya Damansara FC malam ini, iaitu Federico Ezequiel Hernandez. Pegawai perlawanan yang akan ditugaskan malam ini adalah Muhammad Azam Zaidi yang akan dibantu oleh Hamdi dan juga Hadi Dani. Manakala pegawai perlawanan keempat adalah saudara Muhammad Sharif. Tiupan whistle membenarkan pasukan Melaka FC memulakan perlawanan ini. Hantaran rendah, cuba untuk ditanduk, dapat dikeluarkan dahulu namun daripada jauh. Rembatan dilakukan oleh Nizaruddin Jazi. Bagi Bunga Raya satu rembatan. Oh! Sunil hampir saja memberikan gol pendahuluan bagi pasukan Bunga Raya Damansara. Kita lihatkan baik gerakan pemain ini. Terus melakukan rembatan melirit saja. Bunga Raya. Aziz sekali lagi. Ruang bagi pasukan Bunga Raya. Oh, kita lihatkan larian yang baik dilakukan oleh Ignacio. Untuk melakukan hantaran. Cantik itu Fusaini. Terus melakukan satu rebatan terus ke pintu gol. Pengalamannya ditagih di dalam perlawanan ini. Cantik sekarang ini. Oh. Satu lagi kad kuning dilayangkan kepada Bunga Raya. Kali ini kepada Khair Muhammad Jeffrey Jones. Tikan untuk tindakan Melaka FC. Azim terus melakukan tinggi daripada Melaka. Sativel bijak menumbuk bola keluar, namun baik sekali daripada Bunga Raya. Satu lagi rembatan cuba untuk dilakukan. Kali ini kita lihatkan Sativel bingkas dan terus berusaha untuk menyelamatkan kubunya daripada dibocor. Kita lihatkan bagaimana Sativel telah pun ditewaskan, namun perlu berterima kasih dengan kedudukan Tamim Maren.
Encongan baik. Dapat ditanduk. Oh, masih lagi untuk Bunga Raya Damansara. Rembatan dilepaskan. Ignacio. Namun selalu tinggi untuk memberikan gol bagi Bunga Raya Damansara. Kita lihatkan bertahan dalam kawasan mereka. Nizaruddin sekali lagi. Hantaran kali ini ruang untuk Melaka Fikri. Untuk melarikan dirinya ke atas. Kembali ke tengah untuk Matias. Kali ini kembali untuk Husaini. Baik, sekarang ini untuk Melaka. Umpanan menarik dilakukan. Rembatan dilakukan. Dan tercipta gol pertama perlawanan ini. Hasil jaringan Durkes Warren Ganesen. Kita lihatkan bagaimana satu serangan yang baik dilakukan. Husaini melihat larian dilakukan oleh Durkes Warren yang kali ini tidak mensia-siakan peluang tersebut untuk memberikan Melaka FC kelebihan dalam separuh masa yang pertama. Terus diangkat, terus dilakukan hantaran tersebut. Oh, kali ini Khairul. Teruskan permainan Husaini. Tindakan yang baik dilakukan oleh Husaini. Melirit bola tersebut. Terlihatkan. Walaupun dikasari permainan diteruskan Husaini. Mempunyai permainan akan diteruskan. Satu hantaran kali ini baik untuk Azim. Dia berjaya terlepas. Oh, kita lihatkan bagaimana satu idea yang cuba dilakukan oleh Abdul Azim Rahim. Namun kita lihatkan Satiful kembali datang dan menghalang. Pada petang esok. Tapi kita lihatkan Bunga Raya Damansara baik. Sunil. Itu adalah satu peluang yang boleh dikatakan baik. Mungkin sedikit lemah. Kita lihatkan Sunil. Cuba untuk melakukan hantaran sebenarnya dalam Khairul Anwar. Syahruddin. Azim cuba untuk mendapatkan bola. Oh, dan itu dia. Tiupan whistle dan tangan yang terus menunjuk daripada pengadil ke titik tengah di dalam kawasan penalti. Pemain yang baru masuk. Kita lihatkan benteng yang boleh dikatakan kukuh Satiful perlu ditewaskan dahulu. Berjaya Satiful menggagalkan harapan Melaka FC untuk mendapatkan gol kedua. Dan itu yang kita dapat lihatkan di Stadium Hang Jebat Melaka. Magis yang ditunjukkan oleh Satiful Murgia. Begitu tenang penjaga gol Bunga Raya Damansara. Ya kan Azim. Mudah dan jauh tolakan bola tersebut dapat dicuri kembali. Ignacio, satu rembatan dilepaskan. Baik sebenarnya. Rembatan dilakukan oleh Ignacio sebentar tadi. Kita lihatkan. Ya, daripada keadaan terus masuk ke tengah. Rembatan kaki kiri. Lisa penonton-penonton di kawasan perkarangan. Sedang Hang Jebat Melaka sekarang ini. Kali lagi untuk Aris. Kali ini cuba untuk ditanduk. Dapat dikuis keluar. Satu serangan sekarang akan dilakukan oleh Melaka. Namun dapat dipatahkan dengan begitu baik sebentar tadi. Dan tiupan whistle ditiup oleh Muhammad Zamzaidi. Menamatkan perlawanan di antara Melaka FC
dan juga Bunga Raya Damansara FC berpihak untuk melaka 3 mata